Alamak, dah orang ambil uduk ni. Nanti kan mesti aku nak jadi imam ni. Aku dah tak pernah jadi imam. Kat sini selamat sikit. Confirm tak nampak aku ni. Ada orang setengah solat tu. Allahu Akbar. Aduh, dia ni tak faham lagi ke? Aku dah solat kat depan tiang ni. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa gigi semacam ni? Mesti takut jadi imam. Lain kali awak baca buku ni, Misi Solat 5 Waktu dari shop.pts. InsyaAllah dalam buku ni kita boleh belajar dan jadi lebih confident untuk jadi imam. Bahasa dia pun mudah, sangat jelas. Memang sesuai untuk semua umur, terutama sekali untuk anak-anak yang baru nak belajar memimpin solat. Jangan lupa saksikan kami di Misi Solat 5 Waktu yang akan ditayangkan di Astro Ceria.